Okey geng, hari ni kita nak meracun bahagian maktam onah punya. So, kita isi air dah dulu, kita pump air daripada parit yang ada air hujan tu. Alhamdulillah lah ada air hujan, so kita boleh pump lah isi tu untuk isi penuh satu bekas ni lah. Kan kita nak penuh-penuh kan, tu kita letak racun. Racun pun kena ikut sukatan lah, kalau tak ikut sukatan nanti tak jadilah kan. So kita start enjin apa semua kan. Kita start tengok tu dah penuh dah, kita dah racun, dia nampak buih-buih kan. Pak Mustaq kena semangat nak meracun ni. Kita jadi enjin dia, kita tengok enjin dia on ke tak on. Macam ni dah sembuh ni. Tengok Pak Mustaq sembuh. Start dah. Dia ni jauh jugalah nak perjalanan dia. Nanti kita boleh lihat lah before and after kan, right? So tengoklah dia pergi ke bawah sebab hijau sangat guys. So next day 3 hari lah after beracun tu kan, memang mantap lah guys. Tengok dah mati. Kat situ ada pokok pisang juga. Tengok dia mati elok guys. Kita kena pandai pilih racun. Racun mana yang keperluan kan, yang mana tak. Tengok dia makan habis. Before ni hijau kan. Itulah. Okay.